first yang saya alami ni adalah bila saya mula-mula buka pada tahun 2016. So orang pun tak kenal saya, tak tahu, orang ramai pun tak tahu macam mana rasa dia kan. So walaupun kita memang ada resepi yang sedap, tapi untuk kenalkan resepi tu dekat orang tu bukan senang. Assalamualaikum semua. Nama saya Amanah Salim. Saya pemilik Sup Salim, Sup Mamak asli. Kami beroperasi sejak tahun 2016. Ya. Cawangan kami yang pertama di Taman Melati Setapak. Lepas itu buat masa sekarang ni kita ada 3 cawangan lah. Cawangan yang kedua merupakan cawangan ni Ampang Permai. Lagi satu yang baru je buka dan baru mula beroperasi di Ceras, Taman Shemelin. So buat masa sekarang ni alhamdulillah kita ada 3 cawangan Sup Salim, Sup Mamak asli. Kami mula beroperasi sejak tahun 2016 dan pada asasnya resepi yang saya dapat daripada saudara saya. Saya ambil base, saya ambil asas cara buat sup melalui saudara saya, and then saya ubah suai jadi rasa yang sekarang ni lah. Seperti yang saya katakan, kami ada 3 cawangan buat masa sekarang. Waktu operasi untuk Sup Salim Ampang 7 pagi sehingga 2 pagi. Untuk cawangan Taman Melati, waktu operasi dia 12.30 hari sampai 10 malam. Yang ketiga untuk cawangan Ceras pula, Taman Shemelin, waktu operasi dia 12.30 hari sampai 11 malam. Kalau nak cari dalam Google, restoran Sup Salim Ampang, untuk ke Ampang, restoran Sup Salim Ampang. Kalau nak ke Melati, Sup Salim Taman Melati, dan untuk ke Ceras, Sup Salim Ceras. Boleh dapatkan makanan ni melalui GrabFood, Shopee dan juga lagi satu Foodpanda. Sama juga ke dalam untuk cawangan Taman Melati, GrabFood, Foodpanda dan juga Shopee. Untuk cawangan Ceras belum ada lagi sebab baru je beroperasi 1 bulan. Kami dah buat semua permohonan, nak tunggu masa je lah. Nanti dalam masa lagi sebulan dah boleh dah order untuk Ceras juga. Okey, menu utama kami of course sup lah. Dekat sini sup kan, Sup Salim kan. So kami ada segala jenis sup, bahagian-bahagian ayam, kami daging lah. Contohnya ayam kita ada, lepas tu kambing, ada lidah, ada urat, daging lembu pula, ada ekor, lepas tu ada perut. So segala jenis sup yang ada memang semua kita ada. Dan yang membezakan sup-sup yang lain dan sup kami ni, kami maintain lagi lah, maintain dia punya rasa original sup mamak tu supaya dia tak lari. Walaupun dah lama resepi ni diwujudkan, so kami still maintain dengan quality walaupun kos untuk bahan-bahan basah sekarang mahal. So kami tetap tak kurangkan dia punya sukatan tu untuk memastikan kepuasan customer lah. Dalam masa yang sama, bagi pendapat saya sebagai seorang ahli perniagaan, as a businessman, dia kalau kita naikkan 50 sen ke RM1 ke mengikut harga pasaran, tak apa kalau kita naikkan harga makanan, tapi jangan kita kurangkan dia punya kualiti. Kalau kita kurangkan kualiti, dekat situlah saya rasa dia akan ada kekurangan, tidak berpuas hati customer. So kita lebih mementingkan customer punya kepuasan lah. So itu aim kita orang. Start daripada bulan ni kami ada juga satu menu baru, menu yang memang famous lah di kalangan orang Malaysia, iaitu nasi ayam kicap. Kami namakan menu tu nasi budak hitam ya. Dalam tu dia ada ayam, siakap dan juga ikan keli lah. Dia datang dengan ala carte dan juga combo. Kalau nak yang makan ala carte boleh makan ala carte. Contohnya nasi ayam, nasi dengan ikan, nasi dengan siakap. Kalau nak campur dengan telur, dia ada harga combo dia.
dapat dengan air sekali. Itu merupakan satu menu baru kami yang sekarang ni tengah famous lah, tengah panas dekat restoran Sup Salim ni. Cerita pasal cabaran dalam perniagaan ni adalah bila saya mula-mula buka pada tahun 2016. So orang pun tak kenal saya, tak tahu, orang ramai pun tak tahu macam mana rasa dia kan. So walaupun kita memang ada resepi yang sedap, tapi untuk kenalkan resepi tu dekat orang tu bukan senang. Sebab kita bukan macam famous branded punya restoran ke ataupun nama-nama franchise kan. So untuk bagi orang kenal tu memang ambil masa lah. So pada masa mula-mula tu, bila ada customer 1-2 yang datang, memang time tu memang tak tertampung lah. Nak dapat balik modal pun susah, memang keluarkan duit sendiri. Selalu untuk first 6 bulan, 7 bulan memang kena sacrifice dari segi masa, dari segi tenaga, dari segi duit. Memang kita kena korban sikit lah. So apa yang buatkan saya terus untuk berjuang ataupun untuk terus buat bisnes ni, walaupun satu hari tu ada 3 ataupun 4 customer yang datang, tak dapat balik modal pun, tapi yang 3-4 customer tu the next day tu datang balik. Itu yang merupakan satu semangat yang kita dapat tahu, okey, dalam masa yang terdekat ataupun dalam masa 6-3 bulan ni kita boleh buat bisnes ni untuk jadi yang berjaya. Bila orang ramai dah mula datang, dah mula tahu, lepas tu alhamdulillah okeylah, sekarang ni bisnes daripada satu cawangan kecil gerai dah jadi 2 gerai, 1 restoran, dan insyaAllah doakanlah juga untuk berkembang lagi, dan juga doakan juga untuk kita bagi yang terbaik dan bagi kepuasan yang maksimum dari segi servis dan juga dari segi kualiti makanan. Dengan ni saya menjemput semua rakyat Malaysia datang try menu kami, menu baru ni yang ada satu nasi budak hitam dan juga sup ni. Sup ni memang dah lama famous. So untuk datang, rasa dan support kami lah untuk bisnes kami ni. Kalau anda rasa sedap, puas hati, kenalkan, introduce dengan kawan-kawan ke, saudara mara ke. Dan untuk dari segi jaminan kualiti, saya boleh bagi 100% jaminan. Sebab barang-barang yang kami pakai ni dia ada sebenarnya 3 jenis bahan-bahan sayur-sayuran ni. Dia ada 3 jenis level, 3 jenis grade. So kami pakai semuanya grade A. Sayur-sayur dia kami tak pakai grade B ke C ke, tak. Kami pakai semuanya grade A. Bukan untuk sup saja, untuk makanan, segala jenis makanan yang kami masak ni dalam restoran ni semuanya kami pakai grade A. Itu merupakan satu garanti lah untuk semua.